Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Syarijah binti Muhammad Nur Hakim, diisi 2024-06-0821 daripada kelas 4H. Pengenalan sains awal kanak-kanak dapat membantu kanak-kanak memahami dunia sekeliling melalui penyiasatan alam hidupan, pahat dan alam fizikal. Ia juga melibatkan kemahiran intelek, manipulatif dan proses saintifik seperti memerhati, meneroka, membuat hipotesis dan membuat keputusan secara teratur. Melalui aktiviti seperti memerhati tumbuhan, perubahan cuaca serta bermain air dan pasir, kanak-kanak belajar berfikir secara kritikal, kreatif dan sistematik. Pembelajaran berasaskan inkuiri ini juga dapat mengukuhkan konsep asas seperti menyokong kemahiran komunikasi dan sosial apabila kanak-kanak berkongsi idea dan bekerjasama. Secara keseluruhan, sains awal bukan sahaja memberi asas pengetahuan tetapi dapat membina minat, rasa ingin tahu dan keyakinan dalam meneroka alam sekitar. Aktiviti yang saya pilih ialah aktiviti tumbuhan saya tumbuh. Aktiviti tumbuhan saya tumbuh ini dapat membantu kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun dapat memahami cara tumbuhan hidup dan membesar. Dengan menggunakan kapas, biji kacang hijau, air dan cahaya matahari, mereka memerhati perubahan dari biji bercambah hingga tumbuh daun. Aktiviti ini menggalakkan pemerhatian, penerokaan, pemahaman sebab akibat serta memperkaya bahasa melalui istilah seperti akar dan daun. Secara ringkasnya, ia dapat mengukuhkan pemikiran dan kefahaman sains melalui pengalaman yang sebenar. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti tumbuhan saya tumbuh ini ialah cawan plastik, biji kacang hijau, kapas, air dan tisu. Cara-cara untuk melaksanakan aktiviti tumbuhan saya tumbuh ini ialah yang pertama, sediakan tempat aktiviti yang bersesuaian seperti berhampiran dengan tingkap atau tempat yang mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua, pendidik perlulah mengedarkan bahan kepada kanak-kanak iaitu satu cawan kecil. Yang ketiga ialah menyediakan tapak tanaman dan meminta kanak-kanak untuk meletakkan kapas ke dalam cawan. Selepas itu, letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Yang keempat, siramkan air ke kapas yang telah diletakkan biji kacang hijau tadi. Yang kelima, letakkan cawan di kawasan yang berhampiran dengan tingkap ataupun yang dapat menerima cahaya matahari yang mencukupi. Yang keenam, guru meminta kanak-kanak untuk memerhati perubahan setiap hari. Contohnya seperti biji mula pengembang, akar mula keluar, tunas mula tumbuh dan daun muncul. Yang ketujuh ialah membuat catatan untuk membantu mereka iaitu kanak-kanak merekodkan perubahan. Dan yang ke-8, melakukan perbincangan ringkas untuk kanak-kanak berkongsi apa yang mereka lihat dan faham tentang tumbuhan saya tumbuh. Terdapat dua pendekatan pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. Yang pertama, pendekatan inquiry. Pendekatan yang memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, menyoal, membuat hipotesis, memerhati, mengumpul maklumat dan untuk membuat kesimpulan sendiri melalui pengalaman langsung dan
pendidik sebagai bertindak sebagai pembimbing. Yang kedua ialah pendekatan pembelajaran berasaskan bermain. Pendekatan yang menggunakan aktiviti bermain untuk membantu kanak-kanak belajar konsep sains secara semula jadi dan menyeronokkan serta lebih bermakna sambil mereka meneroka persekitaran. Seterusnya, untuk keberkesanan bagi pendekatan inquiry ialah yang pertama dapat menggalakkan kanak-kanak menyoal, meneroka dan membuat penemuan sendiri. Yang kedua, dapat membantu perkembangan pemikiran logik, kemahiran membuat hipotesis dan memerhati serta membuat kesimpulan mereka sendiri. Yang ketiga, dapat menyokong proses pembelajaran aktif kerana kanak-kanak terlibat secara langsung dalam penyiasatan. Yang keempat, dapat membina minat, rasa ingin tahu serta kefahaman konsep sains secara semula jadi. Yang kelima, dapat meningkatkan komunikasi apabila kanak-kanak menerangkan pemerhatian mereka. Untuk yang kedua ialah keberkesanan pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman. Yang pertama ialah dapat membantu kanak-kanak memahami konsep melalui pengalaman konkret yang selaras dengan tahap perkembangan mereka, iaitu daripada Jean Piaget. Yang kedua, dapat memberikan ruang untuk mereka belajar kerana mereka dapat melihat, menyentuh dan mengalami sendiri situasi sebenar. Yang ketiga, dapat mengukuhkan kemahiran sosial dan kolaborasi melalui interaksi ketika menjalankan aktiviti. Yang keempat, dapat membantu kanak-kanak menghubungkan pengalaman harian dengan konsep sains yang menjadikan pelajaran lebih relevan. Yang kelima, dapat menyokong perkembangan emosi dan keyakinan diri apabila mereka berjaya membuat pemerhatian dan penemuan sendiri. Sekian, terima kasih.